Saya angkat tangan ni, saya lawan Anwar Ibrahim. Pada tahun 2022, 13 November, hebat sangat serang Perdana Menteri. Perdana Menteri tidak bermoral. Perdana Menteri main belakang dan sebagainya. Gelak, gelak. Tuan-tuan dan puan dalam ceramah tuan-tuan dan puan. Pada 13 Disember 2022, genap sebulan lepas dia kata kat Perdana Menteri saman dia. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, pada 23 Oktober 2025, dia tarik balik kata-kata yang dia kata kat Perdana Menteri sebelum ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Awak tak terus, awak tak pertahan. Awak apa yang dia cakap pada 13 November 2022 tu benda yang tak betul ke? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh buat kesimpulan, dia ni kaki pembohong, kaki fitnah. Kalau berani, pertahankan apa yang dia cakap tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia kata apa? Saya angkat tangan ni bukan saya lawan siapa-siapa. Saya angkat tangan ni, saya lawan Anwar Ibrahim. Dia kata, lawanlah yang tarik diri. Pasal apa Menteri Besar Kabadi? Ni pergi tanya dia, tuan-tuan dan puan sekalian.